Seorang pelajar kolej maut selepas kereta dinaiki bersama 4 rakannya terbabit kemalangan di Jalan Felda Mokil, Muar, Johor semalam. Ketua Polis Daerah Muar, Asisten Komisioner Rais Mukhlis Azman Aziz berkata, kemalangan tersebut berlaku jam 1.05 petang melibatkan kereta dinaiki 5 pelajar kolej di Pagoh. Jelasnya hasil siasatan mendapati kereta dipandu seorang lelaki tempatan berusia 21 tahun bersama-sama 4 rakannya itu dalam perjalanan dari Labis menghala ke Pekan Pagoh. Kereta berkenaan hilang kawalan dan terbabas ke kiri jalan tanpa melibatkan mana-mana kenderaan lain. Beliau berkata akibat kemalangan itu, mangsa Muhammad Amir Faizal Hasrul Nizam berusia 21 tahun yang duduk di bahagian belakang mengalami kecederaan parah di kepala dan disuahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Katanya pemandu pula mengalami kecederaan serius dan sedang menerima rawatan di Hospital Segamat, manakala 3 penumpang lain cedera dan turut dirawat di hospital yang sama. Berikutan itu, kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.